tak menangis bila harga emas jatuh. Sebelum tu boleh follow dan share video ni untuk rujukan akan datang. Ini adalah penulisan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Penyimpan emas fizikal dia tak menangis bila harga emas jatuh banyak sebab emas masih ada di tangan dia. Harga emas jatuh, kepingan emas kita tidak akan berkurangan. Gram masih kekal. Dulu 10 gram, sekarang 10 gram. Dulu 1 gram, sekarang 1 gram. Malah ini peluang tambah kepingan emas pada harga yang murah. Dapat beli barang mahal pada harga diskaun kot. Nak pakai duit tak perlu jual pun. Pajak sahaja di arah nu, nanti bila selesai urusan tebus balik emas tu. Emas tak berkurangan pun. Tapi kalau beli emas digital, bila harga emas jatuh, apa yang kita ada? Tak ada apa-apa selain nombor di skrin telefon. Memanglah tak rugi selagi tak jual. Tapi kalau nak pakai duit macam mana? Kena jual dan terpaksa rugi. Duit simpanan kita dah tersangkut pada bank ataupun syarikat. Sebab itulah penyimpan emas fizikal tak panik bila harga emas jatuh. Sebab dia tak rugi apa-apa pun. Kalaupun harga emas naik mencanak, bukannya dia nak jual untuk take profit pun. Emas tu memang nak disimpan dalam jangka masa panjang. Dan tak ada plan nak jual kecuali 3 keadaan sahaja. Jadi kalau nak beli emas, pastikan emas fizikal. Bila emas tu ada di tangan kita, naik turun harga emas tak mengganggu emosi kita. Kita terus saja menabung sikit-sikit secara konsisten. Bezanya bila harga jatuh, kita beli lebih banyak, borong. Bukan panik macam tengok harga saham jatuh. Kepada tuan-puan yang masih belum ada lagi akaun Masjid Public Gold, cepat-cepat mulakan tabungan emas anda hari ini. Boleh terus klik link di bio. Untuk tuan-puan yang nak tahu lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, jangan lupa follow saya rapat-rapat.